Dia baru dapat kerja tu. Tadi aku kerja kat shawarma pun bertanya dengan weh. Dia mengerikan juga. Sekarang ni kerja kita kerja kat apa? Kat tempat airport. Kita kerja kat airport sekarang ni guys. Lang macam okay. Pertama-tama dulu kita kena apa angkat ni guys. Tapi aku tak tahu apa abaikan aku ngeliat guys. Boleh terus lah tu. Tak aku nak letak je kot. Letak je elok. Rosak barang ni baru pelanggan. Wah alah tu. Mantap. Back passenger itu ya guys. Bawa kereta pun macam payah. Tu support tu. Saya nak kontrol. What the heck Okay. Cuba tempat sini. Okay, sekarang ni bag ni aku nak letak mana dulu. Kita boleh select dulu. Boleh select. Oh, tangan aku. Astagfirullahaladzim. Kecil pun perut dia besar tu. Tangan kecil, perut besar. Aduh. Ke dalam ni. Pertama dulu kita angkat ni. Babi akan kita bawa airplane. Kita jaga kaunter. Cuma kita kena buat siau. Tak, ingat tak boleh baling kat atas lah, yang tak boleh masuk. Tak masuk. Macam orang blur tu, macam tak tahu apa-apa. Siapa yang follow? Aku rasa aku follow yang depan tu. Ni kan ada mana? Dah masuk kan? Kau duduk sini. Kira-kira ambil check up. Semua lelaki tak ada perempuan waduh. Dah member tertidur siau. Aku tak niat nak pukul kau sebenarnya. Tak, aku rasa sabar weh. Aku nak passenger lain yang kau seorang je ke apa? Tak. Okay, kau nak water ambil. Aduh. Aduh, aku kena bawa seko-seko tu. Like aku. Dan memang semua duduk sini memang nak air je ke semua. Sabar tu. Tengah cek. Mana John ni? Alah. John ni boleh sangkut pula ke situ sini tu. Tak pernah apa hal yang lompat kau sini. Sabar pun. Aku join. Buat panas siau join ni. Sumpah kau. Kau duduk sebelah Jacob. Join ni ada yang kena. Kepala otak dia. Ke atas bawah. Tak ada apa pasal kau naik atas kapal terbang pula ni. Kau turun bawah tu.
Tak, aku nak jaga penyerdia lain lagi. Ingat kau seorang jaga. Weh, perangai dia sampai naik atas kapal terbang lah tu. Kau buat main-main lagi. Yang aku tinggal kau ni jauh. Kisau lah tu. Tak, badan kau tu berat sangat kena naik tangga tu. Aku tengok dia tadi lompat kat situ tu. Aku salah apa tu? Tengok. Bila aku kat bawah ni atas. Shut up! Kalau aku kena bawa payah. Ish. Macam tu bang. Dia pertama jadi pilot, dia pertama jadi passengers. Dia pertama jadi pilot. Dia pertama dia kena jaga passengers. Dua ni dia kerja aku kena buat sekaligus. Kepala otak dia. Aku buat terbang macam ni. Terbang! Aku ingat jalan sampai depan. Selamatlah sudah Alkisah tadi. Uish. Okay dah. Mana yang mama kau? Weh, John pasak tu. Weh, John ni pasak tu. Siapa tu? Waduh, mak. Barang-barangnya. Mana John ni pasak? Weh, aku rasa kan. Siapa bodoh? Tak gilik tu John ni tu bang. Bawah sikit. Anda okey? Tak, kau ingat aku pandai bawa ke sekarang ni? Bawah sikit. Oh, inilah attitude tu. Wah. Sekejap. Dia pertama seorang hilang tu. Weh, John tak ada weh. Mana John? Oh, baru. John tak ada tu. Macam mana? Fine, come this manager. Oh, yang keeping saja. Kau asal marah? Kau ingat kau kecil lah, marah. Why can I walk into the job bag right now? Kau buta ke aku tengah terbang sana ni? Kau nak apa? Bagi kau. The filer. Correct answer tu. Salah man. Ada nose normal. Okay. Banyak pula aku. Memang aku ni. Tak sekarang ni sejuk sangat. 12 Celsius. Go. Jangan negatif Celsius habis dah tu. Lagi sejuk je. Mana ni? Dia kita kata si bel tu. Obert pula yang marah. Tadi sini kekok. Obert pula. La ilaha illallah. Mana lagi seorang ni terbang ke belakang ke apa? Hilang cok dia. Why the plane checking? Plane checking sebab tak ada pilot kah weh. Wow. Siapa
Sabar weh. Di mana? Wai! Cuba. Ngelek. Woi.